Para mujahidin Palestina mulai bergerak klik semula pula. Apakah dengan secara lanjut di dalam video ni, ikuti bersama. Sebelum daripada kita nak tahu perkenaan dengan bergerak ke mujahidin Palestina mula bergerak klik semula, baiklah sikit supaya nak peringatan dan nak tahu kepada ibu-ibu bapa-bapa yang dak ikuti di dalam saluran ni ataupun di dalam ruangan ni, pada esok hari jangan lupa tanggal 8 bulan 2 tahun 20 ni dah tubik gi dah 3 keping kertas untuk guna ke akal hak kita ataupun chaisit kita jadi sempurna dah pada esok hari tanggal 8. Yang pertama kali saya nak beri perkenaan dengan hak kertas yang pertama iaitu kertas yang hijau. Dah kertas hijau ni adalah kita nak pergi ke kabak tu untuk nak pilih wakil rakyat ataupun sosok dah backbank. Itu sebagai kertas yang pertama. Kemudian kertas yang kedua panggil kertas merah jambu ataupun panggil si compu tu untuk pilih party list ataupun sosok back rider tak. Itu salah satunya. Kemudian yang penting sekalinya kertas yang ketiga. Kertas kuning tu seolah kata kertas kuning ni adalah untuk nak beri naksih kepada rakyat dan nak guna tentera ke nak guna kerajaan hak pesin dulu. Dah iaitu perkenaan kuasa duduk di tentera sekarang lah ni. Itu esok tu dah ia suruhkan kabak handchop dengan mai handchop. Dah kalau kita kat kabak tu kata handchop ataupun kita goreng pak dahak tu kata handchop bermakna kata kita tok se pakai unai-unai hak sedia nak tukar unai baru. Makna kata tok se pakai unai tentera ataupun tahan. Kalau kita gika kata mai handchop. Mai handchop tu kena kepada kita tu nak pakai unai-unai sedia iaitu nak pakai unai duduk di bawah meretah tentera ataupun tahan. Itu nak tahu kepada saudara. Maka saya rasa pun dah 90% tak ada siapa nak yakni ka handchop. Mana kata nak tukar unai-unai baru. Tok se pakai unai-unai dulu kena toreh ataupun gariskan kabak ataupun pak dahak sana itu kata handchop. Handchop di sini makna kata kita nak ubah unai-unai dulu. Dah duduk di undang rapasai orang panggil unai yang duduk di dalam bawah jagaan hak tentera ataupun tahan. Dah kalau handchop tu nak ubah unai tu. Kalau mai handchop nak pakai unai sedia. Itu nak tahu kepada ibu bapa hak mana tak tahu lagi tu. Dah. Dan hak hajar atas tadi tu iaitu perkenaan dengan sosok wakil rakyat kita lah. Maka nak pilih wakil rakyat ni pun kita tahu dah kata siapa yang boleh kita tupai. Lebih-lebih lagi kita orang 3 wilayah ni nak boleh tupai siapa yang duduk berlonding di dalam parlimen ataupun dalam sapa untuk rakyat hak banyak sekali. Maka dia tu lah kita bubuh dah. Tak kira daripada orang mana asal dia tu orang Islam bahasa Melayu, maka kita toreh lah. Tak kira lah parti-parti mana pun. Kita tengok sendiri dengan mata kita hak lepas-lepas mari dah tu siapa orang yang duk berlonding perkenaan tempat kita ni di dalam parlimen ataupun di dalam sapa saat itu. Tapi hak saya duk tengok kak 2 3 4 orang ni ialah hak banyak ke dak. Salah satunya seorang daripada parti Pak Cacak. Kita tahu dah kata BW tu. Tu seorang haduk berlonding dan satu laginya parti hak baru hak demo parti muda lah kira mati Wairung hak ke Cak 5 tu kalau sebelah Leknung tu kita tengok ngak Ramadan dah ada kecek juga berkenaan dengan ni. Hak tu nilai kita sendirilah kita nak hak mana-mana tu hak atas putusan kita. Dak boleh ikutlah parti mana-mana pun asal sosok ataupun wakil rakyat sana itu kerja untuk rakyat, maka hak itulah kita akan pakoh dan bui dah jadi wakil kita pula. Maka kita lah sebagai orang yang nak pakoh tu esok dah fikir molek kata kita nak buat siapa. Orang hak boleh carakan kita dan boleh faedah klik kepada kita. Jadi wakil kita dah tak ada pakar pun baik tak usah bubuh dah. Dah itu kalau malaikat tak ada orang Melayu. Dah hak tak pakar saja dah ada orang Melayu pun. Dah. Lepas tu hidup lawan dengan orang asing. Baik orang Melayu lagi. Sebab walaupun tak pakar pun orang bahasa kita. Ada orang agama seperti kita. Walaupun tak pakar pun jangan ribuhlah orang bahasa asing, agama asing tu.
Dah walaupun hak kita tak pakar pun. Tetapi kalau hak kita ada pakar, dah orang Melayu tu banyak turun jadi wakil rakyat untuk perayaan pada esok hari tu, kita nak pilih tu, baik pilih hak pakar lah. Itu sebagai nak buat beritahu kepada saudara-saudara yang dah ikuti bersama di dalam video ni. Dan seterusnya, esok tu hak merah jambu tu adalah patilih ataupun banci raica. Pilih siapa nak boleh duduk di situ pula tu. Tengoklah dah putus share buat kita sendiri. Itulah maklumat ringkasnya dah sebab tapi kita nak runarung lah kata esok tu masalah bak kuning tu kita garis kata hencok, makna kata nak tukar, nak ubah undang-undang hak sedia. Dan seterusnya sikit lagi kita nak pergi kepada Ghazah. Sekarang lo ni bunyi kata pasukan mujahidin Palestin tu boleh gerak kelik semula. Dah nak buat bertempur dengan Israeliah. Kerana Israeliah sekarang lo ni tu pun duk tinok dalam duduk dalam perjanjian berarti pertikaian ataupun duk kau tolong tu mereka panggil melakoh langgarkan akan perjanjian. Duk berdeh semua terhadap rakyat-rakyat duduk di dalam kesusahan dan kematian hari-hari. Tetapi para mujahidin tak bergerak lagi di masa dah 2-3 bulan lepas. Maka pada hari ni bunyi kata dia nak gerak kelik semula. Kerana duk elak we tengok gitu tak jadilah. Tapi sebab apa boleh para mujahidin tu tak gerak selalu elak we duk jadi tinok tu demo tak gerak kerana sebab mujahidin tak gerak selalu kerana duduk dalam perjanjian, takut salah undang-undang negara dunia. Kerana para mujahidin ni dia pegang juga masalah perjanjian. Apabila demo tu duk langgar telajak, maka dia pun tak gerak nak di dalam saat itu di dalam kesabaran. Lalu itulah dia nak tinok nak bertepuk kelik semula. Baiklah saudara-saudara, kita nak beritahu dengan sebab perbuatan para mujahidin dengan hak ada dia duduk taat patuh di dalam garis dan perjanjian hak dunia ataupun UN dan sahabat percacat dan semua perkara-perkara hak para mujahidin buat terhadap melalui kaca video ataupun video di atas kaca mata kaca ni dah masalah tukar tawanan kita sampai ke hari ni semua orang pakat aku kata para mujahidin ni duduk di dalam cupcake ataupun di dalam crop di dalam garis yang terbaik tak ada pasal langgar perintah ataupun perjanjian dan lakoh tu tak ada pasal lakoh apa duduk dalam perjanjian semua. Dengan sebab itulah dunia duk tengok banyak sekarang ni seluruh dunia di papai suruh ataupun setitik orang memeluk Islam dengan sebab para mujahidin duduk di dalam agama Islam buat mengikut aturan Islam setiap di dalam walaupun duduk dalam pertikaian tapi banyak orang memeluk agama Islam sekarang ni dengan sebab tu 17,800 orang dah orang dengan sebab para mujahidin tu dia guna teknik dia ataupun dia guna asas bagi Islam iaitu duduk dalam perjanjian tak akan nyalah di dalam perjanjian dan ketika harta tawanan pun duduk di dalam jaga di dalam garis Islam. Maka dengan sebab itulah dia mereka tengok kata Islam ni molek. Lalu itulah 17,800 orang masuk Islam dengan buku tu dah pada 2-3 bulan lepas. Itu salah satu yang saya nak beritahu khabar maklumat yang terbaik bagi para mujahidin dan juga kepada kita orang Islam semua. Nak iaitu piktikam perbuatan kita, moral kita ni dan juga kita pergi di atas dasar Islam ni dah orang tengok molek. Maka banyaklah orang masuk Islam dengan sebab perbuatan kita tu. Maka para mujahidin duk nak situlah salah satunya menarik orang agama asing memeluk agama Islam serta hidayah daripada Tuhan. Sekadar ni dulu untuk video ni.